Assalamualaikum Ustaz. Apa pendapat Ustaz, orang perempuan jual pakaian lelaki-lelaki dan dia pakai pakaian tersebut dalam live? Bismillahirrahmanirrahim. Nabi SAW sebut, memberi amaran kepada kita semua umat Nabi bahawa Allah laknat orang lelaki yang pakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian lelaki. Mereka pakai secara sengaja. Adapun ketika darurat, itu dibenarkan. Tapi kalau pakai untuk buat jualan ketika live, pakai untuk lakonan, pakai untuk saja-saja tidur, maka itu tidak dibenarkan dalam Islam. Yang bagi rezeki kita Allah. Kalau kita ikut arahan Allah, Allah memberkati rezeki kita walaupun sikit. Dan kena ingat, kalaupun banyak, tetap perlu rezeki yang barakah, yang patuh dengan arahan ataupun aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah rezeki itu menjadikan kita hamba Allah yang taat, takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam.